Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang kami berada di KLIA untuk memulakan musafir ke negara Timur Tengah. Sekarang jam 5 pagi. Kita cari surau dulu untuk bersedia solat subuh. Kemudian kita breakfast sebelum memulakan perjalanan yang jauh. Apa lagi yang tak selesai budak ni? Untuk membolehkan kami mendapat line internet di luar negara nanti, kami telah melanggan Roaming Man untuk 9 hari. Device ni boleh digunakan untuk 5 peranti. Saya cakap tadi tahan 15 jam. Yang tu pun depend juga berapa device connect and then your usage. Okay? Masa untuk check-in bagasi. Okey, ini tim yang akan ikut serta musafir ke Timur Tengah yang diketuai oleh Encik Farhan dari Syahmi Travel. Menuju ke gate 22. Semoga perjalanan ini dipermudahkan hingga ke akhirnya. Dubai, tempat pertama yang akan kami tuju, yang mengambil masa lebih kurang 7 jam. الكمبيوترات المحمولة تنفيذها بشكل سليم وضع الأجهزة الإلكترونية الخاصة بكم على وضع الطيران أو إغلاقها. أرجع قراءة نشرة تعليمات السلامة الموجودة في شبه مقاعدكم. السلام على متن هذه الطائرة. تلقى وشكرا لكم. Hotel dah pukul 5 dah. Kita sampai sana 5 lebih. Kita kena ke Bolu tu dah 2 jam lebih. Makan dulu. Kami sampai baru pukul 1.10. Kalau di Malaysia sudah pukul 5. Dubai. Dubai. Di Dubai Airport kami diberi masa sejam saja dan harus naik penerbangan seterusnya ke Istanbul.
Alhamdulillah, kami selamat sampai di Istanbul. Kami disambut oleh Encik Husin sebagai tour guide kami selama 9 hari di Turki. Dengan menaiki bas, kami terus bergerak ke Bolu, Turki. Setelah 4 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di Bolu Hotel. Kami dijemput untuk makan malam terlebih dahulu sebelum check-in hotel masing-masing. Masa untuk istirahat setelah 16 jam duduk dalam kenderaan. Assalamualaikum, jumpa di episod seterusnya.